Tujuan utama saya ke Chengdu adalah untuk menghadiri seminar antarabangsa ke-10 mengenai pendidikan, pengurusan dan sains sosial 2026 di salah sebuah universiti di Chengdu. Dalam seminar tersebut, tajuk pembentangan saya ialah memikirkan semula peranan guru dalam era kecerdasan buatan. Mereka bentuk pengalaman pembelajaran yang bermakna. Chengdu merupakan ibu negeri wilayah Sichuan, terletak di barat daya China, bersempadan dengan Tibet di sebelah barat. Musim bunga dan musim luruh adalah waktu yang menyenangkan, dan Chengdu merupakan sebuah bandar bersejarah, juga pusat perniagaan. Ia mempunyai sejumlah besar tapak warisan semula jadi dan kebudayaan. Terdapat projek pengairan tertua di dunia, dan terdapat habitat semula jadi, tidak lain dan tidak bukan, iaitu panda gergasi. Chengdu menikmati cuaca yang sederhana dan lembap sepanjang tahun. Masa yang terbaik untuk melawat bandar ini adalah pada bulan Mac hingga November. Beberapa hari berada di Chengdu, saya sempat melawat beberapa tempat menari dan bersejarah, antaranya ialah Masjid Huangqing. Masjid Huangqing merupakan salah satu masjid paling terkenal di barat daya China. Ia dipanggil Huangqing atau Tembok Istana. Masjid Huangqing merupakan ibu pejabat Persatuan Islam Wilayah Sichuan. Masjid ini ditubuhkan pada abad ke-16. Pembaikan pertama bermula pada tahun 1858. Pada tahun 1917, Masjid Huangqing telah musnah teruk akibat perang dan dibina semula sejurus selepas peristiwa tersebut.